Hari ni aku nak membincangkan tentang seorang peguam ya, street lawyer. Yantul Yu Yam ya, yang telah mengatakan atau mempersoalkan tentang Akta Kanun Keseksaan yang dijatuhkan atau didakwa ya kepada ibu bapa Zain Ryan, iaitu Akta Pengabaian Kanak-kanak guys. Ini kawan aku nak menunjukkanlah kejap lagi. Contohnya ini peguam itu dah apa yang dikatakan ya, beliau katakan. Okey, jadi di TikTok ya, di TikTok ni adalah peguam ini menyuarakan kenapa jatuh kepada kanun keseksaan pengabaian sahaja, walhal ianya boleh jatuh di dalam kanun keseksaan Seksyen 302 membunuh. Kerana pada Selasa yang lepas kan telah pakar saksi forensik sendiri mengatakan bahawa kematian adik Zain Ryan ini memang atas bukan kerana lemas ke apa, kerana dibunuh dan dijerut di leher guys. Ya, kita memang sedih mendengar berita itu, tapi guys, kat sini peguam ini mengatakan bagaimana kenapa didakwa atas pengabaian saja. Jadi si peguam ini pun berkatalah kepada dalam video TikTok tu, dia mengatakan menyuarakan kenapa tidak jatuh di bawah kanun keseksaan 302, iaitu kanun keseksaan membunuh. Jadi macam yang ditunjuk kat sini, kita boleh nampak peguam ini juga ada kongsi di mana bukti-bukti lah forensik kan, pakar-pakar yang menunjukkan ada lebam-lebam di dalam di atas badan, di sekeliling lah, banyak kawasan lebam-lebam di atas jenazah atau mayat Zain Ryan, dan juga kesan lebam, dijerut, dan bukan kerana lemas ya guys. Jadi kat situ kita boleh tengok lah macam mana memang dah sah-sah adik Zain Ryan ni dibunuh guys. Bukan kes tiba-tiba mati mengejut ke apa, betul tak guys? Jadi kat situlah peguam ini mensuarakan pendapat dia sebagai seorang peguam dalam bidang undang-undang kan. Jadi guys, apa yang aku nampak kat sini, kita boleh nampak bagaimana dekat bahagian lelangit adik Zain Ryan juga ada macam lebam ya, macam dimasukkan berdasing ya, tapi semua ini tidak menyebabkan kematian. Walaupun di kelar, di telinga, semua itu semua kecederaan fizikal ya guys. Memang seksa kita tengok guys. Tapi apa yang aku dapat rungkaikan kat sini, apa yang cuba peguam ni cakap adalah kenapa dah macam forensik dah pakar-pakar dah menunjukkan ini adalah pembunuhan. Mengapa ibu bapa Zain Ryan hanya didakwa atas pertuduhan kanun keseksaan Seksyen 31 1A dan 34 sahaja bawah Akta Kanak-kanak atas sebab pengabaian yang boleh menyebabkan kecederaan fizikal. Itu sajalah persoalan peguam ini. Aku tak persoal, aku cuma bagi tahu apa yang peguam ini persoalkan. Jadi guys, dia juga ada mengaitkan ya macam kes ini bersama kes sebelum ini, kes Zul Farhan, kita arwah adik Zul Farhan, di mana sebelum ini 6 yang pelakunya tu pernah disabitkan bawah 302 Seksyen membunuh, tetapi akhirnya mahkamah menukar keputusan untuk hanya ditukar seksyennya kepada 304, iaitu Akta membunuh tanpa niat guys. Jadi tiadalah hukuman mati atau hukuman apa, hanyalah hukuman penjara ya, selama beberapa tahun. Jadi guys, dekat sini mungkin peguam ini memsuarakan dia juga ada cakap, dia faham yang kadang-kadang hakim atau pihak mahkamah ni mereka hanya melihat kepada bukti-bukti betul. Jadi mungkin dia kata mungkin belum cukup bukti untuk mendakwa dari Seksyen 302, tapi juga dia mempersoalkan mengapa kita tak, walaupun tak cukup bukti, kita hanya mendakwa dululah kan atas pembunuhan Zain Ryan ini untuk justice for Zain Ryan. Sebab dia kata ramai cakap justice for Zain Ryan, tapi belum ada lagi pendakwaan pembunuhan. Itu persoalan dia lah, bukan aku ya. Persoalan peguam ini. Jadi guys, untuk aku, kita hormat keputusan hakim dan mahkamah. Dan apa yang diutarakan peguam ini juga kita hormat. Mungkin daripada dia punya apa orang kata, latar belakang dia kan sebagai peguam. Dan juga bukan hanya itu, dia juga mengkongsikan macam mana sedih lah, sedih benda ni berlaku.
kepada adik Zain Ryan kerana dia sendiri pun dikenali selalu membuat tentang konten-konten tentang autisma, kanak-kanak autism punya awareness ya. Kesedaran autisma kerana anak beliau sendiri pun bernama Muhammad berumur 7 tahun sama seperti adik Zain Ryan umurnya, juga mempunyai sakit autistik guys. Jadi anak kepada peguam ini juga mengalami autistik juga autism. Jadi mungkin beliau memahami lah perasaan tu, kesedihan kehilangan anak istimewa syurga ni kan guys. Walaupun kita orang biasa kan guys, orang luar pun kita pun ada perasaan, betul tak? Sedih, sayu sebab anak syurga ni anak yang tak bersalah guys. Jadi kat sini peguam ini juga bertanyalah, adakah kes Zain Ryan ini hanya di bawah pengabaian ibu bapa? Sebab kalau bawah akta pengabaian kanak-kanak yang menyebabkan kecederaan yang didakwa untuk ibu bapa Zain Ryan ni, hanya akan maksimum denda 50,000 aku rasa macam tu, dan juga 20 tahun penjara. Jadi tiadalah lebih daripada itu kan. Tapi kita pun tak tahu siapa pelakunya lagi guys. Jadi untuk mengeluarkan akta 302 pembunuhan untuk Zain Ryan ni, mungkin aku rasa lah, pendapat aku mungkin nak tunggu nanti ke bila ada banyak bukti, aku pun tak pasti. Tapi mungkin peguam ini hanya menyuarakan pendapat dia sahaja untuk mendapatkan justice for Zain Ryan lah kan. Tapi tak apa, sebab nanti kita kena tunggu perbicaraan proceeding mahkamah kes Zain Ryan akan berlangsung lagi guys, bukan habis lagi. Pada 21 April ni 2025 akan bersama di mahkamah ya, proceeding perbincangan kes adik Zain Ryan. Okay guys, dekat sini pun ada juga aku tengok dekat TikTok peguam ini dia mengkongsikan juga bagaimana pengalaman dia faham lah, pengalaman macam mana seorang parent atau ibu bapa ni menjaga anak autistik ni bukan mudah. Di situ beliau ada berkongsi juga susah payah ya, kadang-kadang anak autistik ni tak tidur kan. Nak keluar waktu malam, tiba-tiba nak keluar. Jadi macam bukan semua orang faham ya nak menjaga anak autistik ni. Jadi dia faham keadaan susah itulah, stres itu menjaga tu bukan senang. Hanya yang ada anak autistik dia faham. Jadi guys, kat sini juga kita boleh lihat bagaimana peguam ini kongsi di media sosialnya. Anak beliau yang amat comel, Muhammad, yang mempunyai penyakit autisma ya guys. Dan dia juga mengkongsikan bagaimana anak autisma ni nak makan pun kadang-kadang susah guys. Sebab kita tak boleh paksa budak-budak autisma ni untuk makan. Macam kena biarkan merentak mereka, ikut rentak mereka. Contohnya kat sini kita boleh nampak anak kepada peguam ini hanya makan sedikit lepaskan. Maksudnya 98% dia dah dibuang, 2% dia masuk mulut. Jadi kenyang tu tak tahulah kenyang ke tidak. Itulah, begitulah maksudnya. Jadi pernah juga dia cerita yang anaknya makan biskut, inti biskut krim je dia makan, luarnya dibuang. Pernah dimakan sampai kurus dia. Jadi benda itu memang kadang-kadang ibu bapa ni ada stres dia. Jadi pendapat aku, jelah apa-apa pun aku doakan adik Zain Ryan ni mendapatkan macam mana keadilan dia. Sebab dia tak bersalah guys. Dia hanya kanak-kanak di bawah umur guys. Pada pendapat aku tentang kanun keseksaan 302 ni, kes pembunuhan ni, aku rasa memang kita kena mencarilah kan siapa pembunuhnya. Dapatkan lagi banyak bukti-bukti forensik kan yang lebih kuat. Jadi kita boleh mensabitkan pendakwaan tu kepada orang yang memang betul pelakunya. Betul tak guys? Mana tahu satu hari nanti mahkamah akan mengeluarkan pendakwaan yang baru. Selain daripada hanya pendakwaan pengabaian anak kepada ibu bapa Zain Ryan, mungkin juga ada pendakwaan baru buat pembunuhan, kes pembunuhan. Kita tak tahu guys. Jadi kita doakan sahaja kes adik Zain Ryan ni dipermudahkan, senang kita berdapat pelakunya. Amin. Sama-sama korang komen kat bawah amin ya guys. Korang komen kat bawah apa pendapat korang. Patut ke macam kita membuatkan kes ini di bawah Seksyen 302 seperti peguam ini cakap? Apa pendapat korang? Aku hanya mengulaskan apa yang dikatakan oleh peguam ini. Tapi apapun guys, untuk pendapat aku, memanglah bukan senang kan. Memang daripada
semua berita yang dah keluar berdasarkan pada bulan April punya proceeding ni, kes Zain Ryan ni, memang semuanya kita dapat lihat memang jelas lah, bukan lemas. Sampai CCTV pun dah menunjukkan, bukti CCTV menunjukkan adik Zain Ryan punya kelibat dalam longkang, guys. Ada kelibat saksi berbaju hitam berlari, ada kelibat dalam CCTV tu seorang lelaki ke perempuan tak pasti masuk terowong, lepas tu keluar terowong. Banyak benda yang membawa kemuskilan. Kita nak jawapan ni, betul tak guys? Sebab kita sedih atas kehilangan adik Zain Ryan kita. Jadi kita nak keadilan, betul tak rakyat Malaysia ni? InsyaAllah aku percaya sistem undang-undang negara kita, aku percaya mereka tengah membuat yang terbaik untuk mendapatkan keadilan buat our Zain Ryan, justice for Zain Ryan kita, betul tak guys? Sama-sama korang komen kat bawah, apa pendapat korang? Macam pernah tak ada pengalaman menjaga anak-anak istimewa, tak kisahlah autisma ke, dysleksia ke kan, atau fizikal kurang upaya atau mental kurang upaya, korang boleh komen di bawah, ada pengalaman tak? Sebab kadang-kadang kan kita ni sebagai jiran tetangga pun kena aware lah, kena sentiasa, kalau kita tahu kan jiran-jiran kita ni ada anak-anak autisma ke, kita kena ambil tahu juga guys. Sebab peguam ni pun cakap, kalau korang ni jiran-jiran yang tahu ada jiran tu mempunyai anak autistik, kena memahami. Kadang-kadang bukan apa, orang yang menjaga anak autistik ni, diorang kadang-kadang mental diorang tu stres. Bila mental tu stres tanpa mendapat bantuan yang betul, itulah kadang-kadang pengabaian berlaku. Kita kalau sebagai jiran tetangga sesama Islam ni, tak salah lah kita bertanya khabar kan, betul tak guys? Kita ni orang kata kadang-kadang perbincangan menanya khabar ni pun boleh membuatkan hati seorang yang tengah stres menjaga anak-anak istimewa ni tenang, rasa difahami, betul tak guys? Untuk aku, kes Zain Ryan ini, aku rasa memang kita perlu mendapatkan keadilan yang secukupnya, dan pembunuhnya harus dicari sampai ke lubang cacing guys, cabut dah. Jadi guys, apa pendapat korang untuk berdasarkan CCTV yang dikeluarkan itu? Bukan CCTV sahaja buktinya, bukti forensik di tubuh badan adik Zain Ryan sendiri, ya. Dijerut oleh tali, ya, sedalam berapa, 6 cm, sampai oksigen tak boleh capai kepada saluran paru-paru dan otak lagi, kerana jerutan tali itu atau kain itu amat kuat sampai menghilangkan terus saluran oksigen hingga menyebabkan kematian. Memang sah-sah kes pembunuhan, ya, berdasarkan laporan yang dikeluarkan di mahkamah baru-baru ini. Jadi kita takut guys, kalau keadilan tak diambil, macam mana kita nak yakin yang anak-anak istimewa kat luar ni selamat, betul tak guys? Jadi untuk ibu bapa Zain Ryan pun, kita dah tengok mesej-mesej mereka, nampaklah mesej-mesej WhatsApp mereka tu yang dikeluarkan dan diekstrak oleh pakar-pakar forensik ni. Memang kita baca pun terkilan lah guys. Sebab untuk seorang ibu dan bapa berkatakan benda-benda demikian terhadap anak, ya, memang agak menyentuh hati lah, sebab tak patut berlaku, ya guys. Tapi kita pun tak faham perasaan mereka atau kondisi mental mereka pada waktu itu menjaga anak yang autistik kan. Macam aku cakap sebelum ni lah, dalam video aku sebelum ni, aku ada cakap kita kena salute dan respect ramai lagi, bukan hanya ibu bapa Zain Ryan, ramai lagi seluruh Malaysia ni yang mempunyai anak autistik lah, apalah, ada yang tak boleh berjalan lagi. Jadi bukan senang guys, ramai yang berkorban menjaga anak-anak istimewa ni guys. Jadi bukan hanya Zain Ryan punya ibu bapa je yang menghadapi stres ini, guys. Jadi kita kena saling memahami juga sebagai orang luar. Kalau kita perasan kan budak-budak sorang-sorang berlari-lari, cepat-cepatlah kita ni bantu report polis ke apa, betul tak? Takut ada benda tak elok berlaku, seperti kes Zain Ryan, Nurin Jazlin sebelum ini kan. Itu kes-kes yang menyayat hati guys, sebab mereka tak berdosa, dan memang tak patut berlaku lah. Jadi untuk peguam ini juga, dia banyak berkongsi lah. Mungkin dia berasa sedih, sendiri cakap dia berasa sedih, kerana dia tak boleh bayangkan bagaimana adik Zain Ryan diperlakukan sebegitu sekali, sampai kejam lah. Pembunuhan ni bukan pembunuhan biasa guys. Kau tengok kesan-kesan luka, lebam, jerutan itu
tak seperti manusia yang buat, guys. Memanglah manusia, adakah manusia bertopeng kesaitan yang membuat pembunuhan ni, guys? Aku tak boleh terima, guys. Sebab untuk akulah, anak syurga ni kita patut protect, kita patut jaga. Mereka ni istimewa, mereka ni boleh membawa ke syurga. Jadi kalau ibu bapa tak menjaga dengan baik, siapa lagi, guys? Siapa lagi diorang nak harapkan, guys? Memang aku sedih dan aku harap ibu bapa Zain Ryan juga mendapat yelah, denda yang sepatutnya lah berdasarkan tindakan mereka. Aku tahu ramai kat luar sana yang komen ibu bapa dia lah yang lakukan lah itulah ini. Korang jangan fitnah lagi, guys. Biar mahkamah buat kerja dulu, biar peguam, pakar-pakar forensik buat kerja, mencari bukti secukupnya, barulah mensabit kesalahan kepada siapa pelakunya. Kita kena ingat, ibu bapa Zain Ryan tetap ibu bapa Zain lagi kan. Jadi kita tak boleh nak fitnah-fitnah, guys. Nanti tuduhan palsu tak boleh, guys, berdosa. Kalau korang rasa benda tu mungkin mereka timbang kat hati, cukup. Jangan ditaip-taip, guys, kan berdosa, guys. Jadi pendapat akulah, guys, tetaplah ibu bapa Zain Ryan untuk bercakap lantaklah nak jadi apa pun, dah hilang tu kan, nak mati ke hidup tu memang tak patut, guys. Dan aku tak rasa seorang ibu, naluri ibu tu boleh berkata begitu. Jadi untuk ini aku harap mereka bertaubat dan betul-betul jujur dalam setiap proceeding. Sebab setakat kita tahu pada Jun lalu, memang ibu bapa Zain Ryan kiranya tidak mengaku bersalah lah atas pengabaian anak-anak mereka. Jadi aku harap kalau dasarkan bukti-bukti ni, nampak sangatlah benda tu tak berapa best lah daripada mesej yang kita baca tu. Macam tak berapa. Kalau mak kita sayang kita, takkan kita kata lantaklah kita dah belasah lah anak kita, kita nak lantak dia mati ke hidup. Kalau kita sayang, takkan kita cakap, betul tak, guys? Jadi aku harap adalah kesedaran dan bertaubat daripada melakukan perkara-perkara begitu lagi. Sebab ibu bapa Zain Ryan pun ada seorang lagi anak kan. Mungkin di bawah jagaan jabatan sekarang. Tapi itulah, apa yang peguam ni cakap mungkin hanya pendapat dia berdasarkan pengalaman dia di bidang undang-undang lah kan. Dia tanya kenapa tiada pendakwaan Seksyen Kanun Keseksaan 302, iaitu kanun pembunuhan. Sebab dah sah-sah adik Zain Ryan ni disahkan oleh saksi forensik dibunuh, dijerut. Pembunuhnya siapa? Tak tahu lagi, guys. Jom sama-sama kita, rakyat Malaysia, semua Islam ke bukan Islam, mendoakan adik Zain Ryan punya pelaku ni dapat dijumpai dan ditangkap secepat mungkin. Tak kisah siapa, guys. Bagi bukti-bukti tu lagi jelas, bagi senang sikit. Mahkamah nak tangkap dan memberi keadilan yang sepenuhnya buat adik kita, adik Zain Ryan kita yang kita sayang ni, guys. Semua sayang adik Zain Ryan dan kami mendoakan adik Zain Ryan bahagia di syurga. Kepada korang yang dah tengok video aku ni sampai habis, terima kasih. Dan korang jangan lupa, aku ada post satu lagi video sebelum ni tentang lebih lanjut lah, info-info tentang kronologi macam mana CCTV tu menunjukkan apa, 10 klip CCTV tu ada apa dalam videonya. Mesej-mesej yang penuh lah yang ditulis oleh ibu bapa Zain Ryan ketika Zain hilang. Jadi korang kalau nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok video aku sebelum ni. Dan banyak lagi video aku yang menarik, guys. Korang boleh tengok. Jangan lupa like and subscribe, guys. Terima kasih kerana selalu support channel aku. Dan aku doakan korang semua murah rezeki. Hati-hati kat luar sana dan jaga diri, okay, guys. Terima kasih, guys, dengan ulasan aku.